Dia ceritakan rakan dealer saya, ada seorang customer datang bawa satu soalan simple tapi sangat penting. Dia ada simpanan lebih kurang RM200,000 dan dia nak tukarkan semuanya kepada emas fizikal untuk persaraan. Soalan dia cuma satu, saiz emas apa yang paling sesuai? Jawapan sebenarnya bergantung pada matlamat. Untuk pesara atau bakal pesara, biasanya ada 3 kategori emas. Pertama, saiz kecil iaitu 1 dinar, 5 gram, 10 gram. Kelebihannya apa tuan-puan? Mudah dijual sikit-sikit bila perlukan tunai bulanan. Sesuai untuk mereka yang nak jadikan emas sebagai pendapatan tambahan setiap bulan. Kedua, saiz sederhana iaitu 20 gram, 50 gram, 5 dinar atau 10 dinar. Seimbang, tak kecil sangat, tak besar sangat. Biasanya sesuai untuk mereka yang rancang jual setiap beberapa bulan atau sebagai belanja bulanan kalau bajet persaraan besar. Ketiga, saiz besar. Contohnya 100 gram atau 250 gram. Ini untuk mereka yang nak maksimumkan simpanan jangka masa panjang. Tak sesuai untuk jual segera, tapi sangat bagus untuk lindungi nilai kekayaan daripada inflasi. Untuk customer ni tuan-puan, dia tak perlu pun menabung melalui akaun Masgap di Public Gold. Boleh beli terus di X Public Gold. Buat pembayaran, kemudian set temu janji untuk ambil emas di mana-mana cawangan Public Gold. Lepas tu tuan-puan, boleh pilih nak simpan sendiri atau guna safe deposit box. Subscribe channel saya untuk tidak terlepas tip emas.